Pertama, saya mempunyai wanita Arab yang paling cantik dan comel, iaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Saya mahu, itu silap saya mahu mengahwinkannya denganmu. Nabi SAW menjawab, ya boleh. Kedua, jadikanlah Muawiyah sebagai penulismu. Baginda SAW menjawab, ya boleh. Ketiga, lantiklah sebagai ketua untuk memerangi orang-orang kafir. Lantiklah saya, tu maksudnya lantiklah saya sebagai ketua untuk memerangi orang-orang kafir, seperti mana sebelum ini saya memerangi orang-orang Islam. Mana dia minta supaya Nabi SAW lantik dia jadi panglima ke, jadi apa ke, begitu. Nabi SAW menjawab, ya boleh. Jadi tiga-tiga permintaan dia tu diterima. Abu Zumail berkata, ni perawilah, jika dia, yakni Abu Sufyan, tidak meminta semua itu dengan Nabi SAW, tentulah baginda tidak akan memberikan kepadanya. Yang ni sabit Abu Sufyan minta, Nabi SAW bagi hal ni. Kalau tidak sebab dia minta, tentu Nabi SAW tak bagi kepada dia. Kerana Nabi SAW menerima semua yang diminta dengannya, yang ni pada kali itu. Kalau dia minta benda lain lagi pun boleh jadinya bagi lagi. Kira-kiranya gitulah dia faham. Ni riwayat ini ada di dalam Sahih Muslim. Itu benda yang kita kena beringat. Kadang-kadang dalam Sahih Muslim, tinggi itu Sahih Muslim, lepas Bukhari Muslim lah. Tetapi adakah semua ada dalam Sahih Muslim tu semua ulama sepakat mengatakan Sahih belaka? Tak. Ada ulama mengatakan semua Sahih belaka. Tak kena tu. Kalau kita baca kitab-kitab ulama, mereka dengan jelas mengatakan tidak semua ada dalam Bukhari dan Muslim itu semuanya sahih. Umpamanya Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah, dan ramai lagi orang-orang lain, Hafiz Iraqi dalam Alfiyah dia pun ada sebut, dan ramai lagi orang lain. Tidak semua, walaupun tidak banyak seperti dalam kitab-kitab lain, tetapi ada. Di antara hadis yang tidak sahih yang terdapat dalam Muslim, yang disebutkan sebagai tidak sahih oleh ulama-ulama hadis ni, sebab apa? Sebab dia masuk di bawah usul ni, yang ke-64. Cuba perhati hadis-hadis yang mengemukakan sesuatu peristiwa yang bercanggah dengan apa yang disepakati oleh ahli-ahli sejarah. Bukan oleh ahli sejarah saja. Kalau ahli sejarah saja tak boleh pakai, jangan. Sebab tu kita sebut dan ulama hadis yang muktabar. Ulama hadis pun tak terima. Kalau lagu tu, kalau ahli sejarah saja jangan. Ni dia kena dan ulama hadis yang muktabar. Sebab itu kita tengok dalam perincian dia ni, Imam Nawawi ini kita petik daripada syarah Imam Nawawi apabila dia kemukakan hadis ni, apa komen dia. Ni tak terjemah lah pasal panjang. Tak apa, kita terjemah sekarang lah. Setakat awak terjemah tu tak apa. Hak sudah terjemah dah pada muka surat 39 tu, setakat di tengah tu, li'annahu lam yakun yus'alu syai'an illa qala na'am. Nabi pada hari tu tak ada minta gapo pun, dia ya belaka. Sekat tu kan kita terjemah tadi. Lepas tu komen Imam Nawawi. Lepas pada tu dia kata Abu Zumail ini namanya Simak bin Al-Walid Al-Hanafi Al-Yamami Al-Kufi. Lepas pada tunya, adapun hak dia kata ahsanul Arab wa ajmaluhu, tak apalah tu. Hak ni kita langkah sikitlah. Wa'lam, tu dia. 1 2 3 4 5 6 7 baris yang ketujuh daripada bawah. Kalau hak mana reti tu boleh baca sendiri. Hak kita tak reti ni kita kira umum lah. Ramai hak tak reti kan. Kita beri makna. Apa kata Imam Nawawi? Ketahuilah bahawa hadis ini adalah termasuk antara hadis yang masyhur, terkenal, mengandungi kemuskilan. Hadis ini muskil, kata dia. Wajah iskalnya, sebab yang jadi muskilnya apa? Iaitu Abu Sufyan ini dia Islam pada Fathi Makkah.
tahun yang ke-8 Hijrah. Dia kata, cuba kita terjemah selalu lah, tak payah baca dah. Ini masyhur kata dia, tidak khilaf. Kita sudah bicara dulu kan tentang Abu Sufyan ni. Dia masuk Islam sebelum pada tu, tapi sikit sebelum pada tu, bukan pada Fatih Makkah. Tapi Imam Nawawi sebut ni, tak apa kita pakai ni. Nabi SAW sudah menikah dengan Ummu Habibah sebelum pada tu, lama dah. Sebelum pada tu kata dia, bizaman tawil, sebelum pada tu lama dah Nabi menikah dengan dia. Apa ya, dah menikah dah, macam mana minta dengan Nabi nak menikah pula? Dia nak mengahwinkan pula, lagu mana? Lepas tu dia amal Abu Ubaidah, Khalifah bin Khayyat, Ibnul Barqi dan jumhur ulama mengatakan Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Habibah pada tahun yang ke-6. Fatih Makkah pada tahun yang ke-8. Kalau kita kata ini pada tahun yang ke-8 ya, pada tahun yang ke-8, maknanya selepas nikah dah. Wayak warga dia nak nikah balik, nikah dah. Tu benar. Ada ulama kata tahun yang ke-7. Kalau yang tahun yang ke-7 pun sebelum pembukaan Mekah juga, nikah dah juga. Tapi ini dia kata qila, mana tak kuat. Hak kuatnya tadi tahun yang ke-6. Qadhi Iyad berkata, ulama-ulama berselisih pendapat di mana Nabi menikah tu, nikah mana? Ada hak kata di Madinah, selepas dia mari daripada Habsyah. Ummu Habibah ni dia berhijrah ke Habsyah dulu, lepas tu baru mari ke Madinah. Tapi jumhur kata, dia mari beberapa pendapat di bumi Habsyah nikah tu, ketika dia duduk di Habsyah. Lepas tu Qadhi Iyad kata ulama berselisih pendapat juga tentang siapa yang mengakad nikah tu. Ada kata Uthman, ada kata Khalid bin Sa'id bin Al-As dengan izin Ummu Habibah. Ada yang kata Najasyi, kerana dia adalah raja di situ, di bawah kekuasaan dia. Qadhi Iyad berkata, hak dalam Muslim nampak yang menikahkannya Abu Sufyan ni gharib jiddan, ganjil sangat ni. Qadhi Iyad pun komen gharib jiddan. Dan cerita Ummu Habibah ni, anak kepada Abu Sufyan ni, ketika dia pergi ke Madinah pada masa dia masih kafir lagi, masyhur kata dia, semua orang tahu. Pada masa Abu Sufyan ni pergi ke Madinah, dia masih kafir, dia nak duduk atas tempat duduk Nabi SAW. Ummu Habibah ambil. Dia terkilan. Aku tidak layak kau, kata dia. Aku ayahmu. Tak, kata dia. Kamu masih tidak Islam. Ini tempat duduk Nabi SAW dalam rumah aku. Itu masyhur. Dia sebut. Maknanya dia tidak Islam lagi. Macam mana dia nak menikah je? Tapi Qadhi Iyad tidak tambah lebih daripada tu. Sekat tu je kata dia. Ini Imam Nawawi kata. Ibnu Hazm berkata hadis ini waham, keliru sesetengah perawi ni, ada keliru kata dia. Ibnu Hazm ni dia orang jenis tak heran kat orang. Kalau di kalangan ulama ni dia tak heran kat, pendapat dia banyak pelik. Tetapi pelik pun dia ada hujah dia sendiri. Dia tak cara dah. Tak cara dah. Siapa pun. Dia tepuh belakang. Dia ni. Backing orangnya backing. Kalau benar dia itu kadang-kadang dia kata tak ada dalam dunia ni. Orang kata dalam dunia selalu dia. Lepas tu tak ada orang Islam kecek lagu tu, kata dia. Padahal kadang-kadang dia kata tak ada tu ada lagi. Cuma maknanya dia tak kenal lah. Dia pasti kerah lagu tu. Tak pengah dia. Pengah dia tu backing dia. Dia kata ini waham, keliru sesetengah perawi, kata dia. Li'annahu, sebab apa? Kata dia tak ada khilaf tentang Nabi SAW nikah dengan Ummu Habibah ni sebelum Fatih Makkah, lama sebelum pada tu, Bidahrin, lama sebelum pada tu, iaitu di bumi Habsyah. Ketika Ummu Habibah ni pergi ke Habsyah, berhijrah ke Habsyah, situ nikah. Wa abuha kafir, ayah dia kafir lagi, nak menikah lagu mana? Pada ketika tu ayah dia tak akan menikah. Ayah dia tidak duduk Habsyah pun, tidak duduk Madinah pun, duduk Mekah. Lagu mana nak menikah? Dia masih musuh lagi pada Nabi SAW. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Hazm juga, dia kata hadis ini maudhu'. Tengok. Itu Imam Nawawi. Hadis ini maudhu', palsu, walaupun dalam Muslim. Itulah dia kata. Sebab tu kita kata ada ulama mana tidak semua sepakat. Semua hadis hak dalam Muslim itu sahih belaka. Tak. Umpamanya sini. Tengok. Ni hak rekah ni. Dia kata, bahkan Ibnu Hazm cuba mengesan siapa punca yang jadi lagu ni, hadis ni.
Siapa punca? Dia orang hebat.